Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mahazid. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ayat dasar, binaan frasa dan pola ayat dasar. Saya akan terangkan sedikit penerangan untuk pengenalan. Apa itu ayat dasar? Ayat dasar ialah ayat yang menjadi punca atau asas kepada pembentukan ayat-ayat lain. Maksudnya, semua ayat yang lebih panjang atau kompleks bermula daripada ayat dasar. Untuk ciri-ciri utama frasa ialah frasa terdiri daripada satu perkataan atau lebih, tetapi frasa tidak mempunyai subjek dan predikat yang lengkap. Frasa berfungsi sebagai unit binaan dalam sesuatu ayat. Jenis-jenis frasa utama yang kita perlu ketahui ada 4. Yang pertama, frasa nama, frasa kerja, frasa seni nama dan frasa adjektif. Yang pertama, frasa nama. Frasa nama ialah binaan ayat yang intinya terdiri daripada kata nama. Ia boleh terdiri daripada satu atau lebih perkataan. Contohnya, dalam ayat Ali membawa pinggan dan mangkuk. Perkataan pinggan dan mangkuk ialah frasa nama. Yang kedua ialah frasa sendi nama. Frasa sendi nama terdiri daripada kata sendi nama seperti di, ke dan dari yang diikuti oleh frasa nama. Frasa ini biasanya memberi keterangan seperti tempat, arah atau waktu. Struktur ayat ini pula mestilah dimulakan dengan frasa nama. Contohnya, Hamzah tertinggal kerja sekolahnya di rumah. Nampak kan? Hamzah itu frasa nama dan di rumah ialah kata sendi nama. Mungkin anda semua tidak pasti apa itu kata sendi nama. Banyak contoh sebenarnya anda semua boleh lihat seperti ada pada paparan anda semua. Seterusnya, frasa kerja. Frasa kerja ialah frasa yang intinya terdiri daripada kata kerja. Kata kerja terbahagi pada 2, iaitu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Apa itu kata kerja transitif? Frasa kerja transitif memerlukan objek sebagai penyambut kata kerja. Objek itu juga terdiri daripada frasa nama. Frasa kerja transitif ini terbahagi kepada 2, iaitu satu objek. Sebagai contoh, dalam ayat yang dipaparkan, Alia membaca buku. Perkataan buku ialah objek kepada kata kerja, membaca. Manakala untuk 2 objek, seperti Hamidah membacakan anaknya buku cerita. Yang terakhir ialah frasa kerja tak transitif. Frasa kerja tak transitif pula tidak memerlukan objek. Ia boleh hadir dengan pelengkap atau tanpa pelengkap. Saya bagi contoh. Untuk ayat yang tanpa pelengkap, contohnya mereka semua pulang. Jika ayat bersama pelengkap pula terdiri daripada kata adjektif, frasa seni nama dan kata sendi nama. Sebagai contoh, ayah menjual ayam. Faham tak? Ibu menyiang ikan. Ayah dan ibu itu sebagai subjek, menjual dan menyiang merupakan kata kerja, manakala ayam dan ikan pula merupakan keterangan. Jadi inilah keempat-empat frasa kerja. Kita pergi pula pada frasa adjektif. Frasa adjektif ialah frasa yang mengandungi kata sifat. Biasanya digunakan bersama kata penguat seperti sangat atau amat. Contohnya, buah ini sangat busuk baunya. Kata penguat itu sangat dan kata adjektifnya pula ialah busuk yang merujuk kepada bau. Yang terakhir, pola ayat dasar. Terdapat 4 pola ayat dasar utama, iaitu FN tambah FN, FN tambah FK, FN tambah FSN dan FN tambah FA. Sabar, saya terangkan lebih terperinci. Yang di depan ialah subjek dan yang di belakang ialah predikat. Seperti yang anda boleh lihat, FN tambah FN. Jadi, frasa nama tambah frasa nama. Frasa nama di depan sebagai subjek dan frasa nama di belakang sebagai predikat. Ia sama seperti FN tambah FK, iaitu frasa nama tambah frasa kerja, ataupun FN tambah FSN, frasa nama tambah frasa seni nama. Dan yang terakhir, frasa nama tambah frasa adjektif, iaitu FN tambah FA. Saya bagi contoh untuk FN tambah FN. Cikgu Kamal ialah seorang cikgu disiplin. Cikgu Kamal itu sebagai subjek, manakala seorang cikgu disiplin itu predikat. FN tambah FK pula, kakak sedang menjahit baju. Subjeknya iaitu kakak sebagai frasa nama dan predikatnya pula sedang menjahit baju sebagai frasa kerja. FN tambah FSN, Ahmad ke sekolah setiap hari. Subjek yang merupakan frasa nama itu Ahmad dan predikatnya pula ke sekolah setiap hari. Ke itu menunjukkan frasa sendi nama. Macam saya bagi tahu tadi, frasa sendi nama terdiri daripada golongan kata sendi nama.
Akhir sekali, FN tambah FD. Dia merupakan pelajar yang sangat rajin. Frasa nama itu ialah dia dan frasa adjektifnya merupakan pelajar yang sangat rajin. Sebagai penutup, saya ingin membuat kesimpulan ayat dasar dan frasa sangat penting kerana menjadi asas dalam pembinaan ayat bahasa Melayu. Itu sahaja daripada saya sebagai pembentang. Harap anda semua dapat faham apa yang saya bentangkan sebentar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.